Perlawanan antara Jakim bertemu Terengganu. 0-0. Laju di Sumatra untuk Terengganu. 0-1. Cantik di situ. Mata untuk Terengganu 8-7. Tukar sebelah 7-9. Jakim di sebelah sini, Terengganu di sebelah sana. Mata untuk Jakim 8-9. Mata akhir untuk Terengganu 10-8. Ini adalah game pertama, perlawanan pertama antara Jakim bertemu Terengganu. Itu dia kemenangan untuk Terengganu 1-0 buat masa ini.
Untuk yang baru hadir melihat live ini, ini adalah kejohanan sukan antara agensi agama seluruh Malaysia yang sedang berlangsung di Johor, UTM Johor. Perlawanan di antara tim JAKIM berbaju gelap oranye dan tim Terengganu berbaju gelap hijau di sebelah sini. Game kedua bermula 0-0. Kandas di situ 1-0 untuk Terengganu. Kandas mata satu sama. Dua satu. Ya, pelempang yang tidak masuk di situ mata untuk JAKIM. 1-3. Oh, tak kena di situ mata untuk JAKIM. 1-4. InsyaAllah doakan kami. Oh, backhand smash yang tak menjadi. Mata untuk JAKIM. 5-1. Oh, sangkut di situ. 5-2. Kandas lagi. Tukar sebelah 3-5. Oh, sayang terkeluar di situ. Mata untuk Terengganu. 4-5. Oh, laju serve dia. Padu. Tukar sebelah 5 sama. Kandas 6-5. Oh, cantik di situ. Terus melarikan diri. Mengutip mata. Ketujuh untuk JAKIM. 5-7. Keluar di situ mata seterusnya untuk JAKIM. 5-8. Kandas. Tukar sebelah. 9-5. Mata untuk Terengganu. 9-6. Kalau menang pun sama je. Terima kasih yang baru hadir. Ini adalah perlawanan antara JAKIM bertemu Terengganu. Kandas di situ mata untuk Terengganu. 7-9.
Keluar di situ 8-9. Iya, menyamakan kedudukan 9 sama. Acah-acah aja ni. Acah-acah jadi mengulas. Jakim akan membawa serve. Mata 9 sama. Oh, backhand yang tak menjadi. Mata penamat untuk Jakim 10-9. Adakah Terengganu mampu menyamakan kedudukan 10 sama? Iya, kemenangan untuk Jakim. Seri 1 sama. Terima kasih semuanya hadir. Ini adalah perlawanan pimpong lelaki kejohanan IJPAM 2025, Ijtimak Perdana Agensi Agama Seluruh Malaysia, yang disertai oleh Jabatan Agama Seluruh Malaysia, juga agensi seperti TV Hijrah, Mawib, Jawi, Yadim, Yapim dan Tabung Haji. Ini adalah perlawanan, masih perlawanan di peringkat kumpulan lagi. Ya, wanita dah habis main semalam. Johan Negeri Selangor kedua. Ya. Pimpong perempuan semalam, Johan Selangor, kedua Pahang, ketiga Jakim, keempat Terengganu. Baik, game ketiga akan bermula sekarang. 0-0. Sayang, lempang yang tidak menjadi di situ. 1-0. Kelantan untuk pimpong tak ada. Kelantan Perlis tak ada. Jawi main di table hujung sana, bertemu dengan Mawib untuk penentuan naib juara kumpulan. 0-2. Cantik di situ. Mata seterusnya untuk Jakim. 3. 0-3. Ya, di hujung sana adalah Jawi dan Mawib sedang merentap. Oh, baik, tukar sebelah. 3-1. Terkena net dan terkeluar. Mata untuk Terengganu. 3-2. Terima kasih yang hadir. Tap screen. Baik, mata untuk Jakim. Tukar sebelah 2-4. Terengganu 2, Jakim 4. Oh, tinggi di situ tetapi sayang tidak masuk. Mata untuk Jakim 25. Net. Oh, kandas di situ. Mata seterusnya untuk Jakim. 6-2. Oh, cantik. Mata semakin meningkat untuk Jakim. 7-2. Oh, dengan penuh confident melempang di situ. Tukar sebelah. Terengganu bawa dengan mata 2, Jakim 8. Kandas di situ mata untuk Terengganu 3-8. Atas.
Chop yang cantik di situ. Mata untuk Terengganu. Jakim akan bawa dengan mata 8, Terengganu 4. Keluar di situ mata untuk Jakim 9-4. Oh, sayang keluar di situ. Tukar sebelah 5-9. Okay. 5-9. Di hujung sana Jawi, perseorangan Jawi sedang bertemu dengan Mawi. Oh, kandas di situ mata seterusnya untuk Terengganu 6-9. Cantik. Keluar di situ mata untuk Jakim 10-6. Game point. Oh, cantik. Cepat sangat. Cepat sangat. Baik. Untuk game ketiga dimenangi oleh Jakim 2-1. Perlawanan adalah berdasarkan best of 5. Siapa yang menang 3, dia akan menang. Dan ini adalah perlawanan pertama, iaitu regu campuran. Regu terbuka. Selepas ini akan ada single. Dan selepas single akan ada regu veteran. Ya, benar, Ustaz Faizul Fahmi bersama Encik Irman daripada bahagian halal Jakim. Ya, memang mantap. Go Jakim, go. Terima kasih yang hadir memberi support. Tak perlu beri naga ataupun kereta api ataupun harimau dan sebagainya. Baik, hanya beri sokongan dan doa untuk Jakim. Baik, perlawanan keempat akan bermula. Terengganu bawa dengan mata 0-0. Oh, tinggi di situ tetapi kandas penyepaknya. Mata untuk Jakim 0-1. Tinggi lagi. Oh. Menyamakan kedudukan 1-1. Terima kasih yang hadir. Oh, cantik di situ. Mata untuk Jakim. Baik, Cik Man. 2-1. Oh, sayang top spin yang tak menjadi di situ. Kedudukan mata adalah sama, 2-2. Terengganu akan membawa serve. Bolehlah. Saya main double veteran game ketiga nanti insyaAllah. Layan, oh, kandas di situ. Jakim berjaya menyamakan kedudukan 3-3. Cik Irman akan bawa. Cantik. Oh, pelempang yang tidak menjadi. Sia-sia. Buat lagi. Pelempang buaya. Buat lagi. Boleh mata untuk kami. Baiklah. Mata 4-3. Maafkan saya bergurau tuan-tuan. 4-3.
terkeluar di situ. Terengganu berjaya menyamakan kedudukan 4 sama. Balik. Bawa balik. Okey. Herman Kak Alal. Cik Herman Kak Alal. Wah, lama sangat tu 2006. Zaman tu tengah muda lagi. Sekarang dah masuk veteran. Dah main untuk veteran. Baik, kita bersambung kembali. Oh, rally yang cantik. Oh sayang. Tak berjaya mengambil spin di situ. Mata untuk Terengganu. 5-6. Oh, sayang. 1000 kali sayang. Mata seterusnya untuk Terengganu. 7-5. Kandas di situ. Terengganu mengorak langkah dengan mata seterusnya 8-5. Terima kasih yang hadir, yang tap screen, yang kongsi live. Terima kasih. Oh, sangat laju backhand dia. Cantik. Baik. Tukar sebelah. Mata 5 Jakim, 9 Terengganu. Kandas di situ 6-9. Oh, terkeluar di situ mata. Game point untuk Terengganu 10-6. Sayang. Tak apa. Baik. Terengganu memenangi untuk set keempat ini dan menyamakan kedudukan 2 sama. Jadi selepas ini adalah perlawanan penentuan. Jangan tu. Tapi tak ada. Tampar plastik. Ada ikan bola terus. Tampar. Baik, untuk yang baru hadir, ini adalah perlawanan kejohanan IJPAM 2025 yang sedang berlangsung di UTM Johor. IJPAM adalah singkatan untuk Ijtimak Perdana Agensi Agama Seluruh Malaysia. Sukan yang disertai oleh Jabatan Agama Seluruh Malaysia dan agensi agama seperti TV Hijrah, Mawib, Jawi, Yadim, Yapim dan Tabung Haji. Baik. All the best. InsyaAllah. Baik, ini adalah perlawanan penentuan. Kedudukan seri 2 sama. Di belakang saya takraw sedang berlangsung antara 2 kumpulan. Baik, lawanan telah bermula. Mata pertama untuk Jakim 1-0. Oh, spin yang sangat cantik daripada Cik Eman. 0-2. Sayang. Mata untuk Terengganu 1-2. Cantik. Terkeluar di situ. Mata untuk Jakim. Tukar sebelah 3-1. Ready.
Yang sedang bising tu adalah perlawanan takraw di belakang saya. Oh, sayang di situ. Mata untuk Terengganu. 3-2. Baik, cantik. Spin yang cantik oleh Encik Herman. Terengganu akan serve 2-4. Cantik, cantik, cantik. Mata seterusnya untuk Jakim. Baik, bila dah sampai poin kelima, mereka akan tukar meja sebab ini adalah perlawanan yang kelima. Deuce, perlawanan deuce. Mereka akan tukar meja dan tukar serve jugalah. Orang ni ambil orang, dia akan bertukar balik lah. Baik, kita teruskan. Terengganu bawa dengan mata 2-5. Mata untuk Terengganu 5-3. Ya, rally yang cantik. Oh, sayang tidak menjadi spin di situ. Mata untuk Terengganu 5-4. Baik, kandas di situ. Mata untuk Jakim 4-6. Sangkut di situ. Mata seterusnya untuk Jakim 4-7. Bagi space sama dia. Agak gopoh di situ Cik Herman. Memberikan mata kepada Terengganu. Tukar sebelah 7-5. Yang cantik. Mata meningkat untuk Jakim 8-5. Terkeluar di situ. Tukar sebelah mata untuk Terengganu 6-8. Kandas di situ. Mata ke-9 untuk Jakim 6-9. Ya, mata penamat. Match point untuk Jakim 10-6. Saat getir untuk kami. Kandas di situ. Mata untuk Terengganu 10-7. Oh, spin yang kandas. Mata seterusnya untuk Terengganu mengejar Jakim 8-10. Kita minta time out. Relax, tenang, tenang. InsyaAllah. Boleh.
ini adalah sukan kejohanan Agensi Agama Seluruh Malaysia, IJPAM, yang disertai oleh Jabatan Agama Seluruh Malaysia dan juga agensi agama seperti TV Hijrah, Mawib, Jawi, Yadim, Yapim dan Tabung Haji. Ha? Oh, iya. Baik, perlawanan diteruskan. Oh, sangat sengit. Terengganu berjaya mengejar di situ 9-10. Oh! Ya, Jakim berjaya mengalahkan Terengganu untuk perlawanan pertama dengan mata 3-2. Tahniah Jakim, takziah Terengganu. Tahniah. Weh, mantap. Ramai orang puji. Baik, selepas ini adalah single. Bertemu single lah. Single Jakim akan bertemu Terengganu. Single Jakim diwakili oleh Ustaz Hamdi Bilal daripada Masjid Putrajaya. Terima kasih doktor memberi support moral kepada kami. Selangor tak pasti. Kalau ada mungkin kami ni memang sendiri-sendiri je buat live. Selangor tak pasti. Hujung mana apa tu? Kenapa? Awak. Dan buat masa ni memang sekejap, Selangor tak ada ni. Selangor tak ada. Terima kasih. Perlawanan kedua akan bermula sebentar lagi. Sesi memanaskan badan. Di sebelah kanan adalah Ustaz Hamdi daripada Masjid Putra mewakili Jakim. Dan di sebelah kiri adalah pemain daripada Negeri Terengganu. Oi, mantap. Tak ramai. Tak ramai sangat, 60 lebih je. Adalah orang kenal lebih weh. Itu Ustaz Faizal ke? Alamak. Tak tahu nama TikTok pelik-pelik. Termizi apa? Ya. Tak tahu. Tak ada nama. Turmizi Humaidi. Kenal? Oh. Dia main lain. Oh, ya. Saya tak mengikuti sangat tadi. Ya, Selangor untuk grouping kalau tak salah dia orang juara grup sebab laluan mudah tadi. TV Hijrah dengan apa lagi dia lawan tadi. So Selangor adalah juara kumpulan lah. So peringkat seterusnya akan berlangsung esok, insya-Allah. Pagi esok. Wah, tengok stroke pun cantik. Dua-dua. Kita perlawanan ini pasti sengit. Rugi siapa yang tak tengok. Nak tengok suasana ke kejap Di belakang saya adalah perlawanan takraw. Oh. Satu tengah berehat. Tim apa yang sedang bermain takraw. Baiklah, perlawanan akan bermula antara Terengganu bertemu Jakim 0-0. Terima kasih. Sangkut di situ.
0-1. Oh! Melempang yang cantik daripada Ustaz Mahdi. Mata kedua untuk JAKIM. Oh, meriah takraw di belakang. Spin yang tidak menjadi. Mata seterusnya untuk JAKIM 3-0. Kandas di situ 0-4. Oh, cantik. Mata kelima untuk JAKIM. Cantik, cantik, cantik. Tukar sebelah 5-1. Spin yang sangkut di situ, mata untuk JAKIM 6-1. Oh, cantik. Dengan penuh confident. 1-7. Net. Oh, sangat meriah di belakang takraw. Oh, sayang. Tak kena. Mata seterusnya untuk Terengganu 2-7. Kandas di situ. Tukar sebelah 7-3. Mata meningkat untuk JAKIM 8-3. Oh, rendah tu. Dari sebelah 4-8. Cantik. Mata ke-9 untuk JAKIM 4-9. Cantik. Mata terakhir untuk JAKIM 10-4. Sangat meriah perlawanan sepak takraw di belakang. Tak apa, kita fokus kepada pingpong. Baiklah, penamat game pertama dimenangi oleh JAKIM dengan mata 11-4. Kader JAKIM dimaklumkan hanya kader yang berada di kawasan Putrajaya sahaja yang boleh masuk join tim JAKIM. Baik, untuk soalan ini, sukan apa ini adalah sukan Ijtimak Perdana Agensi Agama seluruh Malaysia. Sukan antara Jabatan Agama lah macam tu seluruh Malaysia. Dan juga beberapa agensi agama lain seperti TV Hijrah, Yadim, Yapim, Mawib, Jawi dan Tabung Haji. Bukan select, dia tak tahulah kenapa dia orang buat undang-undang macam tu, undang-undang induk macam tu. Kalau kita pun, kita rasa bagilah kan kader main, kader luar. Tapi adalah tu dia punya sebab-sebab dia tu. Baik tuan-tuan, kita masuk ke game yang kedua. JAKIM akan membawa serve dengan mata 0-0. Keluar di situ mata untuk JAKIM 1-0. Alah, sedih. Tak dapat nak komen lebih-lebih. Baik. Kita fokus pada game. 1-2. Bisingnya di belakang sana. Keluar di situ mata untuk JAKIM 3-1. Oh, patutlah meriah. Tim Sabah bertemu, tak pasti tim apa. Sabah tu bekas juara 2 tahun lepas. Oh, sayang sangkut di situ. Mata untuk Terengganu 2-4.
Dah leading 1-0. Yang pertama tadi pemenang. Habis ni yang pertama lagi berapa set? Oh, cantik, cantik, cantik. Mata seterusnya untuk Jakim. 6-2. Mata seterusnya 7-2. Oh, padu backhand dia. Mata ke-8 untuk Jakim, 2-8. Ustaz Madi setiap hari main petang-petang. Dan dia rajin join tournament apa semua. So dia berpengalaman lah. Baik, mata ke-9 untuk Jakim, 2-9. Oh, sayang spin yang tak menjadi. Tukar sebelah, 9-3. Hampir. Sally mana Sally? Sally yang komen. Aku pergi lah ulas. Rupanya Sally yang komen. Baik, untuk game kedua dimenangi oleh Jakim 2-0. Banyak lagi. Look. Yes, look. Yes, betul. Cantik. Look, apa dah? Penang dah main tadi, Perak pun dah main tadi. Keputusan Penang kalau tak salah saya tak lepas kumpulan. Ataupun dia naik johan kumpulan kot. Penang tak naik kumpulan ni. Nanti saya tengok semula. Jakim set up. Kayu dia butterfly apa saya lupa dah. Getah hitam tu Ziom. Oh, rally yang sangat cantik. Permulaan yang bagus untuk Jakim. Mata pertama 0-1. Oh, cantik sekali. Loop di situ oleh Jakim. 2-0. Keluar lagi. Mata untuk Jakim 3-0. Oh, sayang kandas di situ. Mata pertama untuk Terengganu 1-3. Kandas di situ 1-4. Oh, lagi kandas. Ya, mata seterusnya untuk Jakim 5-1. Terima kasih. Iya, sayang tak menjadi. Backhand dia tak menjadi. Tadi cantik. Sekarang agak kurang. Kepenatan barangkali. Baik. 5-2. Ya, maafkan saya kerana terjerit. Baik. Mata ke-6 untuk Jakim. Terengganu 2. 2-6. Oh, cantik. Mata ke-7 untuk Jakim. Semakin menghampiri kemenangan. Oh, sayang. Tak sempat nak ambil kat situ. Bolanya terlalu laju. Baik. Jakim akan bawa dengan mata 7-3. Oh, rally yang cantik. Sayangnya terkandas. 3-8.
Rasa macam Jakim bawa tadi. Oh, baik. Poin seterusnya untuk Jakim. 9-3. Kita ke depan ni? Saya ke? Ya. Baik. Match point untuk Jakim. 10-3. Selepas ini komentator akan masuk. Baik, alhamdulillah penamat 3-0 dimenangi oleh Jakim. Boleh balik ke? Main ke? Siapa saya? Baik, saya akan memasuki gelanggang bersama Cik Darus. Alamak, berjumpa dengan Otai. Okey, tahniah. Pengulas bias lah sebab memang buat untuk live untuk Jakim. Sorry guys. Baik. Doakan kami. Review veteran dia ni.
selamat di situ. Kemenangan yang mudah buat Terengganu. Tapi overall Jakim menanglah untuk game ni 2-1. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum.